Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Harap semua dah masuk balik. Kita dah rehat dalam 15 minit. Right, dan kita akan sambung. Sebelum tu saya nak beritahu mungkin kita akan habis awal lah. Pukul 12.30 ke 1 awal daripada agenda tadi. Baik, untuk MSPO logo modul training saya akan present. Baik, ini adalah MSPO logo. Harap semua pernah nampak lah MSPO logo ni. Baik, a little bit of introduction berkenaan dengan MSPO logo. MSPO logo ni adalah sebelum ni dimiliki oleh MPOB. And then MSPO logo juga kita registered trademark under my IPO sejak daripada 2014. So maknanya logo ni adalah legal lah. Pada Jun 2017 MSPO logo ni MPOB transfer ownership kepada MPOCC previously. So sekarang ni MSPO. So daripada since 2017 MSPO adalah owner untuk logo MSPO. Dan kita register trademark ini 4 kategori. Pengguna boleh menggunakan MSPO logo ni berkala, ada kala ataupun monokrom, hitam dan putih. Baik, untuk logo coverage, untuk penggunaan logo on product especially adalah untuk skop MSPO certification saja. Bermaksud MSPO certified entity saja yang boleh menggunakan produk logo ini. Okay, and then just saya cakap tadi lah, regulated and governed by scheme owner MSPO. Penggunaan logo yang tidak dibenarkan ataupun penyalahgunaan logo adalah dilarang, tidak boleh, dan boleh lead kepada legal action. Baik, kita ada 2 grup user. Satu off product dan satu group on product. Okay, ini adalah antara pengguna off product. Okay, kementerian KPK, MPOB, MPOC dan MSPO sendiri tidak limit penggunaan MSPO logo. Bermaksud mereka boleh menggunakan MSPO logo ini bila-bila masa dan dekat mana pun tanpa ada logo license number dan juga agreement. Okay. Antara pengguna lain untuk off product adalah Part 2, Part 3 certificate holders, plantation. Untuk Part 4.1 anda semualah FFB dealers. Part 4.3 anda FFB dealer. Part 4.1 untuk palm oil mill, untuk CB, accredited certification bodies dan others lah. Bermaksud tak limit kepada industri sawit sahaja. Untuk penggunaan off product, antara contoh tapi tak limited lah untuk penggunaan ini, anda boleh menggunakan atau meletakkan produk logo ini dekat anda punya documentation, dekat slide, presentation slide, dekat website, dekat baju, t-shirt, dekat signboard dan sebagainya. Bermaksud off product ni bukan dekat end product and dekat on product.
Alright, untuk on product. Untuk on product, pengguna adalah MSPO Part 43 Certificate Holders. Untuk on product, pengguna ini boleh menggunakan off dan juga off product usage. Kalau off, dia tak boleh guna on. Tapi untuk on product, kita benarkan untuk menggunakan off dan juga on product. Okay. Dealers. Selain daripada FFB dealers dengan paper traders. Dan juga MSPO COC Biomass Certificate Holders. Okey, antara contoh untuk on product adalah produk minyak masak, dalam packaging minyak masak, botol minyak masak, margarine, ataupun produk kosmetik, ataupun kotak minyak masak. Okay, bawah ini merupakan contoh untuk penggunaan logo on product. Mesti ada logo, MSPO license number dan juga SCCS model, sama ada produk itu adalah mass balance ataupun segregation. Okay, ini adalah syarat untuk on product usage. Untuk segregation, mesti 100%, 100% yang minyak itu adalah certified MSPO. Okay, untuk mass balance, 70% minimum produk itu certified MSPO. So bawah tu perlu nyatakan mass balance. Okay, untuk pengguna minimum 30% sahaja certified, anda tidak boleh menggunakan logo. Tapi anda boleh menggunakan wording ni. This product contains Malaysian sustainable palm oil. Baik, license of logo usage rights. Okay, untuk menggunakan logo, application hanya boleh melalui eMSPO system. Okay, and then kami akan provide logo usage license agreement, dan kedua-dua pihak anda, entity dan juga MSPO perlu sign agreement. Okay, untuk validity pula, untuk certified entity, contohnya anda lah certified entity berdasarkan kepada validity MSPO certificate. Maksud kalau sertifikat anda berakhir ataupun expired pada 2028, so logo pun akan berakhir pada 2028. Selepas daripada itu, anda kena renew balik logo license agreement. Dan akan diikut balik lah dengan MSPO certificate. Untuk ada user, termasuk yang bukan daripada certified entity ni, dia punya agreement memang fix 5 tahun. Maksud 5 tahun lah mereka boleh menggunakan MSPO logo. Dan lepas daripada 5 tahun, dah expired, perlu renew logo license jika mereka mahu teruskan untuk guna logo. Okay, baik. Macam saya terangkan tadi, MSPO logo, bawah tu ada logo license number. Itu adalah requirement lah untuk menggunakan logo. Tetapi kita ada pengecualian lah untuk request logo tanpa license number. Bermaksud macam anda nak menggunakan kecil je logo pada name card, ataupun biasanya ini adalah biasa guna pada t-shirt. So just logo saja tanpa ada nombor dekat bawah tu.
Baik, untuk verification pula, siapa yang monitor, siapa yang tengok, siapa yang verify penggunaan logo ni? Okay, untuk anda FFP dealer ataupun certified logo user, you punya CB ataupun you punya auditor yang monitor, yang check macam mana anda menggunakan logo. Okay, untuk ada user pula, kami sendiri, scheme owner MSPO sendiri yang akan turun padang, tengok and verify macam mana penggunaan logo mereka. Okay, jika kami ataupun CB dapat detect lah salah penggunaan, MSPO ada hak untuk suspend. Okay, ini adalah antara rule anda punya CB apa yang mereka perlu buat. Okay. First kali mereka kena tengok agreement yang MSPO provide itu adalah up to date. Maksudnya tak expired. Kalau expired akan terus auditor akan minta untuk renew the license. Okay. And then mereka juga akan tengok macam mana anda record berapa banyak penggunaan logo pada produk mana, pada tempat mana, kalau produk dekat mana anda menggunakan. So itu semua auditor akan verify lah, akan tengok. Jika terdapat penggunaan yang disalahguna ataupun tanpa kebenaran, bermaksud anda menggunakan logo tapi tak apply dekat MSPO, Major NC auditor akan raise lah. And then Major NC tu ataupun report tu akan diberi kepada MSPO untuk verify. Okay, ini merupakan untuk all license number format, ini adalah nombor yang lama untuk standard 2013. Okay, untuk 2022 kita ada new revision scheme document juga. Kita bertukar kepada inilah new license number format. Lebih spesifik berbanding dengan logo license yang lama. Okay, macam anda FFP dealer, group of product dealers, FFP dealers untuk physical, FDL lah. FDL untuk palm oil dealer, ML/POD, palm oil dealer, PKD, palm kernel dealer. Ini adalah kod supaya senang untuk kami ataupun stakeholder untuk verify anda punya kategori. Ini adalah contoh. Okay, dekat atas tu, saya cakap tadi, on product. Logo, bawah tu ML/ adalah license number, mass balance segregation, SCCS model. So, of product, logo dan juga license number sahaja. Okay, yang tadi, slide tadi tu adalah untuk color punya lah. So, ini untuk black and white. Ini adalah contoh anda boleh menggunakan logo. Mungkin yang color tu mungkin cost dia agak tinggi dan kita benarkan untuk anda menggunakan black and white. Okay. Ini penggunaan yang salah. So anda boleh tengoklah. Color mesti betul kalau nak color lah. And then font pun kena betul. Kita akan provide toolkit ataupun guideline macam mana penggunaan logo ini. Lepas application complete, okay, anda boleh access logo toolkit untuk rujukan lanjut.
Baik, ini adalah antara pengguna logo yang terbesarlah MSPO. Saya yakin semua pernah beli ataupun nampak produk-produk ni. Okey, kita macam saya cakap tadi ada old standard dengan new standard. Kita ada buat transition, kita ada revamp logo process. Sebab dulu bercampur manual application dan juga system application. So kita nak align, kita minta semua entity sama ada valid ataupun dah expired logo agreement untuk submit semula dekat sistem supaya align semua dalam sistem. Untuk FFP dealer mungkin tak terpakailah kat circular ni sebab anda adalah merupakan pengguna yang baru. So semua akan buat new application. Okay, ini logo proses. Ini semua dalam sistem. Okay, first kali user akan apply. Okay, dan kita akan terima. MSPO akan review you punya application tu. Okay, jika terdapat masalah seperti signatory sepatutnya dari top management, tapi mungkin hanya officer saja yang you key in, kita akan revert balik lah. So top management yang akan sign sebab ini adalah legal. Kita perlukan top management yang sign agreement tu. Okay, then proses seterusnya agreement preparation. Pada agreement preparation ni, applicant, you entity review balik agreement tu sama ada you punya information, company name, you punya ID, you punya alamat betul dan anda bersetuju dengan terms and condition logo agreement tu, you boleh minta top management untuk sign dan upload semula pada sistem. Okay. Selepas itu agreement confirmation. Okay. Lepas MSPO sign, kita perlu melalui proses LHDN stamping untuk validkan agreement tu. Okay. Masa sekarang ni sebab kita ada proses revamp tu, untuk pengguna yang masih valid agreement, MSPO yang akan bayar LHDN stamping. Untuk new applicant ataupun yang baru ataupun yang dah expired tapi dia apply balik, so applicant sendiri yang perlu bear the LHDN stamping. Then proses dia akan complete. So pengguna boleh start pakailah MSPO logo berdasarkan certificate, berdasarkan validity yang dibenarkan. And then sistem akan send reminder. Bila dah expire tu, sistem akan send reminder supaya boleh start baliklah proses untuk application. Baik, itu sahaja untuk logo. Jika ada sebarang pertanyaan lagi, boleh email ke mspo@mspo.org.my.